Nama Acik Azmerino binti Maris. Umur 58 tahun. Acik ni ada darah tinggi. Kadang-kadang yang atas kan? Itu susah nak turun. Tak mau turun langsung. Yang atas 140, yang kat bawah tu yang paling rendah 100. Ayu. Tak mau turun. Ayo Acik. Macam-macam makan ubat dah. Orang kata minum air kelapa lah, apalah. Berbiji-biji air kelapa dah. Sampai kembung minum tak mau pun. Kan ada kad kan? 145 atas tu. Kat bawah 101. Itu je lah tu. Tak boleh-boleh. Kalau apa pun 99. Sikit je turun ni. Itu memang tak boleh nak turun langsung. Kata doktor pun degil pula ya. Cik punya ni kata. Yang bawah tu. Tak mau. Memang tak mau. Habis ubat lagi makan. Tak pernah skip pun. Kadang-kadang kalau ada pergi jalan jauh tu mungkin ada skip lah kan. Itu je memang setiap hari makan ubat. Bawa ubat ke mana-mana. Kalau tidak dulu Acik asyik sakit kepala kan. Ni Acik sebelum ni macam-macam beli. Produk beli kadang pakai 2-3 bulan. Tengok dia kalau stop je makan dia naik balik. Makna bukan tak elok lah kan. Ya kejap aja. Lepas tu Acik ada makan entah apa-apa nama Acik beli semua kan. Tak boleh juga. Itulah. Ingat kalau ni okey kita makan ni je lah. Tak payahlah makan ubat kan. Kalau okey lah. Acik pun makan tengok. Okey dah. Berapa kali cek lah tengok. Okey dah. Tak silap itu. Tak sampai seminggu makan masa tu. Masa minggu lepas tu ada apa batuk kan. Acik pergilah cek sekali. Cik kata dia dah normal ni kata dia. Alhamdulillah cakap. Terkejut juga kan. Tu akan lagi sebab yang bawah bacaan bawah tu memang tak pernah nak turun. Mesti kalau sampai pun 99 je. Tapi yang ini tu hari 80. Acik pun teranjak juga. Boleh tu Acik beritahu dengan Pak Cik. Dah normal cakap. Yang atas tu okey lah 130, 128. Dia rasa ringan sikit lah. Mungkin Acik punya jodoh dengan ubat ni okey kan. Cuma Acik nasihatkan lah. Kalau ada yang darah tinggi ke, kencing manis ke, ataupun jantung kan, yang rasa dah macam-macam ubat kita beli, bukan ubat lah, produk kita beli dan makan ubat juga, masih yang belum ada apa perubahan tu, kita boleh test lah, cuba yang ini insyaAllah. Sebab Acik pun dah rasa, bukan kita ikut orang cakap lah, kita sendiri kita dah rasa, bukan lakonan. Sebab dah umur macam ini kan, biar kita kena jaga kesihatan kan. Kalau duit banyak pun nak buat apa kan kalau kita tak sihat. Biar benda ni dia punya apa kualiti tu berkekalan.